Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya mengucapkan selamat datang ke Latar Perahu Waterfall Campsite yang berada di Kampung Tua Hilir di Kuala Kangsar. Itu 17. Diram sikit lah. Hiking pula. Jauh juga tanda. Jauh Oi. Banyak sangat. Semua berbukit lah. It is 18. Baik, Mas. Buat lah. Don't worry. Look. Lain goreng. Lain goreng. Alhamdulillah kita dah sampai dah campsite kita. Tempat pun okey, redup, keliling pokok. Ni tapak kita lah, tapak 18. Luas. Alhamdulillah bersih. Lepas tu kita ada private pool belah sini bawah. Sungai jadi private pool lah. Kecil sikit lah. Oh, kecil-kecil. Memang okey lah. Safety first. Kalau luka kaki, luka tangan, nak buat kerja spoil. Okay. Jadi untuk keselamatan apa-apa, walaupun set up kat sini, kadang-kadang kita terpijak kayu ke, batu tajam ke, masalah. Kan?
Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, pertama sekali saya ucapkan selamat datang ke latar perahu waterfall campsite yang berada di kampung Chua Hile di Kuala Kangsar. Okay, campsite ni beroperasi dah setahun lebih dah. Kita bermula buka kepada publik pada bulan April last year. Kami dah setahun lebih lah, lebih kurang. Okay, dekat sini kita ada 20 tapak. Okay, 20 tapak dan ada 5 tapak wild. Okay, tapak wild dan kita ada 2 chalet lah. 2 chalet, harga chalet tu mengikut saiz dia lah. Harga tapak pun mengikut saiz tapak tu sendiri. Okay, kemudahan yang kita ada dekat sini, dekat latar perahu ni kita berkonsepkan semi wild which is kita punya untuk elektrik malam saja, bermula daripada jam 7 petang hingga 7 pagi. Dan setiap tapak tu memang kita sediakan plug point. Dan toilet jugalah. Toilet tu memang kita ada 2 toilet. Satu di belah bawah, we call it zone B, dan satu lagi toilet di zone A di belah atas. Okay, untuk pengetahuan semua, di latar perahu ni dikelilingi oleh sungai. Okay, maksudnya campsite ni di barat pulau. Okay, barat pulau dikelilingi oleh sungai. So both side you all boleh mandi. Kalau datang ni both side you all boleh mandi, tak ada masalah. Di latar perahu itself, okay, di mana pihak LKIM telah gazetkan sebagai pusat sanctuary. Okay, pusat sanctuary untuk ikan-ikan sungai. So secara tidak langsungnya di latar perahu sendiri memancing, menuba, mengaran ikan semua tidak dibenarkan. Okay, andai kata tertangkap, okay, kami akan laporkanlah kepada pihak berkuasa dan tindakan tegas akan diambil oleh pihak LKM sendiri. Okay, so mana-mana kampus yang datang, you all boleh enjoy sebab sini memang banyak ikan. Contohnya memang banyak ikan sungai tu. Tapi itulah, kita tak dibenarkan untuk menangkapnya. Ya, itu saja. Okay, terima kasih. Adam. Sedap ni roti. Wow. Saya bersama salah seorang kampus di sini. Nama Asri lah, panggil Asri lah. Berapa tahun dah camping ni? Camping ni baru dalam setahun lebih macam tu lah pengalaman. Dalam beberapa tahun tu, berapa kali dah agak-agak camping? Kalau ikut daripada mula tu, mungkin masuk kali ni yang keempat lah. Antara campsite yang dah pergi, campsite mana paling menarik? Personal saya, kalau yang menarik sekarang ni lah, yang ada kat sini ni. Kita di latar perahu campsite di Kuala Kangsar. Encik ni pun dah beberapa kali camping. Jadi Encik bagi beberapa pesanan dekat orang yang nak camping tapi takut-takut lagi nak camping. Kalau kata untuk yang risau lah, tapi bagi saya ada apa yang nak risau pun, sebab kita bukannya redah hutan belantara. Kita di tapak campsite yang lampu pun okey, tak ada apa, lighting pun okey. Yang untuk semi wild kita boleh ambil yang berdekatan dengan elektrik, kemudahan semua ada kan. Cuma safety first lah, bawa anak bini ni, itulah yang paling utama je. Bagi saya tak ada apa pun, safety first je, yang tu je. Terus kepada video. Jun.
Assalamualaikum dan selamat pagi. Cuaca di latar perahu agak sejuk lah. Macam biasa port campsite yang kita pergi semuanya bila pagi semua sejuk sebab kita tidur dalam hutan. Jadi kita tengoklah apa yang kita nak buat hari ni. Let's go. Payung juga ni. Tempat campsite nak pergi ke tempat parking. Ini tempat parking kereta. Jadi macam biasa setiap kali camping saya akan buat sedikit review tentang fasiliti yang dapat campsite ni. Jom. Okay, latar perahu waterfall campsite. Ada satu pintu gerbang dia, satu mercu tanda. Ni salah satu dia punya trademark. Tempat santuari ikan kelah, ikan tengah, lain-lain lah. Masuk je pintu campsite, rumah siku lepak ada. Berhampiran tempat parking ada tandas, kita tengok tandas dia. Ada 6 tandas. Dan sini ada bilik generator. Generator ni untuk elektrik dari pukul 7 malam hingga 7 pagi. Ada plug point lah.